Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat juga kita sama-sama pada hari ini bersiaran untuk podcast Jom Sembang GPSP, satu saluran edukasi yang ada di PSP ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sangat beruntung dan juga sangat bersyukur kerana pada hari ini kita dapat membawa seorang tetamu yang cukup hebat, seorang tokoh yang telah lama menabur bakti dalam dunia pendidikan tinggi negara dan kini sedang melangkah ke fasa baharu dalam hidup beliau. Dan sudah tentunya saya maklumkan kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Sahari bin Ismail. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk siaran podcast ini. Dan podcast kali ini tajuk dia agak bertepatan lagi 8 hari lagi ni. Iaitu Bersara dengan Bergaya, santai bersama dengan Datuk KP. Tersenyumlah kita punya mantan pengarah kan, sebab dia dah melalui dah fasa ni. Okey, jadi kita jarang dengar ya sebenarnya kadang-kadang sebut tentang perjalanan kerjaya, tapi juga kita nak tahu sedikitlah berkaitan dengan sisi peribadi Datuk KP sendiri yang jarang kita tahu. Dan termasuklah kisah-kisah yang kalau sebentar tadi waktu siang tadi berkaitan dengan sedikit cerita tentang bagaimanakah long distance relationship LDR, perhubungan jarak jauh. Dan juga kita nak tahu bagaimana perkara-perkara yang lain ya. Jadi kita nak mulakan terlebih dahululah soalan kepada Datuk, iaitu berkaitan dengan bila sebut berkaitan dengan bersara dengan bergaya ni. Kan bersara dengan bergaya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bergaya bagi Datuk? Okey. Bergaya bagi Datuk, dan dalam kerjaya Datuk ini dan juga dalam kehidupan peribadi ni, apakah yang membuatkan persaraan ini sebagai satu persaraan yang istimewa? Terima kasih Saudara Mahasyara Mantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Penting Spam Right kerana penonton untuk saya untuk ke sesi ini. Soalan ni senang tapi susah nak jawab. Pertama sekali, kalau tersebut bersara dengan bergaya, saya suka mengaitkan dengan apa yang selalu disukurkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Tun Samri Abdul Kadir, iaitu bekerja adalah bukan sahaja bekerja tapi satu perjuangan. Ini bermaksud kerja kita itu tidak akan selesai dan kerja ataupun tanggungjawab itu akan dipikul oleh orang lain. Bersara dengan bergaya tu saya rasa saya tak boleh bergaya sebab saya punya visi misi, saya punya T13 saya tu belum tercapai sepenuhnya. Apa yang saya hasratkan di dalam T13 transformasi melibatkan 13 agenda itu masih banyak yang tunggu diperkasakan. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi penubuhan Politeknik Apex di Politeknik Mukoma, Negara Politeknik Mukoma pun ada sama-sama dengan saya. Banyak agenda di situ. Kita nak menambahkan bilangan program, didikan ijazah. Kita nak menaik taraf struktur organisasi. Kita nak memperkasakan bakat dari segi pensyarah yang ramainya daripada golongan PhD dan Master. Kita nak pelbagai agenda berlaku di situ supaya Politeknik Apex di PU itu menjadi ikon kepada politeknik lain. Atau dengan kata lain, Politeknik Apex itu menjadi politeknik yang bertaraf di universiti. Hasrat ini telah kita bawa pada tahun 2010 sebenarnya. Dan sentiasa kita garap dan tak mencapai hasrat itu sampai pada 2023. Terbawa sekali lagi transformasi politeknik 2.0 dengan membawa agenda yang sama. Saya yakin dan percaya benda ni boleh diperkasakan, boleh diteruskan, boleh diperjuangkan oleh pengarah-pengarah ataupun generasi baru yang akan menawajui PU oleh Politeknik Mukoma.
Itu yang pertama yang saya rasa halfway tak mencapai hasrat. Saya juga telah melancarkan beberapa tagline seperti 3K, 3+1 sebagai contoh. Saya membawa ucapan saya pada tahun 2023, prinsip 3K, iaitu eh, kesihatan dan kesihatan. Yang pertama ialah kebajikan, keharmonian dan keberkatan. Dan saya tambah satu lagi yang keempat pada tahun 2024, iaitu kesihatan. Dalam prinsip 3K ni, apa yang saya berjaya buat ialah menubuhkan asalnya Yayasan Politeknik dan Kolej Komuniti, tapi tidak diluluskan oleh pihak kementerian oleh kerana ada beberapa halangan, dan kita hanya berjaya menubuhkan Muafakat Politeknik dan Kolej Komuniti, iaitu satu pertubuhan bagi menjaga kebajikan di kalangan warga Politeknik, termasuklah kepada pensyarah, kaitannya sokongan dan juga pelajar. Ini adalah satu agenda yang besar sebenarnya, dan saya masih I'm still fighting for having Yayasan Politeknik dan Kolej Komuniti sampai sekarang, dan saya harapkan ini akan berjaya juga akhirnya. Dari segi yayasan ni, apa yang kita nak bawa agenda kita adalah untuk menjaga kebajikan staf. Daripada zero bajet, dari sekarang ni kita ada jumlah kewangan yang agak munasabah dan boleh untuk melaksanakan beberapa agenda di bawah yayasan tersebut. Dan saya yakin dan percaya yayasan ini akan memberi manfaat yang besar kepada warga Politeknik dan Kolej. Dan di samping itu, ada beberapa lagi agenda yang kita nak bawa seperti perstrukturan organisasi. Saya masih stuck di situ, dan saya harapkan dapat dilaksanakan seterusnya. Juga menubuhkan pusat CTEC, Center for Technology, untuk high impact di program TVET, iaitu high impact program for TVET juga akan ditubuhkan di Politeknik Komak. Dan kita telah memulakan proses perubahan ini, dan saya yakin dan percaya benda ini akan dapat dilaksanakan. Dan beberapa agenda besar termasuk ialah program-program di Politeknik Ijazah akan diteruskan oleh pihak Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Saya yakin dan percaya kalau perkara-perkara kita tengok baliklah T13 saya itu dapat dilaksanakan sepenuhnya, saya akan rasa saya adalah seorang yang bergaya. Kerana ini bersara dengan keadaan separuh gaya lah. Tak walaupun mencapai hasrat, kita as a leader ni, bila tak capai hasrat tu, kita tidak ada satu kepuasan di dalam bekerja. It's not meaning that I still have untuk berada bersama-sama dengan sistem, tetapi generasi yang tinggal tu sepatutnya meneruskan sistem yang ada bagi memantapkan Politeknik dan Kolej Komuniti. Ya, bila sebut kaitan dengan hasrat Datuk tu sendiri menunjukkan itu adalah sebahagian daripada blueprint yang Datuk inginkan apa yang berlaku kepada Politeknik dan juga Kolej Komuniti ni dari sudut dia punya kita panggil dia punya pergerakan dia ataupun kemajuan dia progresnya pada akan datang. Okey, baik Datuk. Kita nak sedikit santai lah. Kan tadi kita agak serius sikit kaitan dengan persoalan tadi. Dan soalan seterusnya daripada saya ni lah. Kan tadi dalam sesi forum tadi Datuk ada bagi tahu makanan kegemaran Datuk adalah cucur udang yang bukan lembut-lembut, keras-keras. Okey. Dan kami nak tahu jugalah dah alang-alang berada dekat Penang ni lah. Selain daripada cucur udang, masakan daripada yang berbahagia datin. Okey. Apa lagi lah tempat ataupun pot-pot makan yang menarik. Okey, bila dapat balik seminggu sekali ke Pulau Pinang. Susah ni jawab. Saya membesar terlalu lama di Pulau Pinang ni, lebih daripada 30 tahun. Dan saya rasa banyaklah tempat-tempat yang menarik di Pulau Pinang, walaupun saya hanya 11 tahun di Pulau Pinang. 8 atau 9 tahun di Putrajaya, 9 atau 10 tahun di Selangor, di Perlis, di Sarawak dan sebagainya. Itu adalah tempat-tempat saya. Kalau Pulau Pinang ni kita dapat lagi daripada kita punya favorite adalah nasi kandar. Nasi kandar Pulau Pinang. Saya tak perlulah sebut kedai-kedai mana, tapi ini jadi bahan promosi pada ni kan, kita ni sebut. Itu adalah yang orang kata kalau
duduk kat luar negara tu dia akan teringat nasi kandar Pulau Pinang. So kena balik dan makan baru rasa settle lah. Kita banyak tempat di luar, di Kuala Lumpur. Mana-mana pergi pun kita try nasi kandar ni, tapi dia tak rasa dia punya taste nikmat tu tak sama dengan Pulau Pinang. Sorry lah nak kena sebut dia punya soto lah sampai punya GI tu tak sama. So kena ada taste, kena ada rempah, kena ada satu orang kata kat KL tu air dia tak sama dengan air Pulau Pinang. Kena ambil air dari Pulau Pinang baru jadi rasa bandang. So ini satu kelebihan aku yang ada di Penang. That's why one of the attraction for our tourists untuk datang ke Pulau Pinang ni sebabkan nasi kandar. Tu sebut makanan kegemaran saya tadi. Instead of that, kita ada mi udang, kita ada apa nama ni, cucuk udang, macam tempatnya. And kalau kata Penang ni dia tak lari pada kari lah. So kari one of my favorite for food. Ataupun lain kesekian Kari ikan. Selalu ikan apa yang ni kasi hari tu? especially kari yang fresh. Saya dulu dekat kawasan laut. Kita boleh try rasa mana-mana kedai yang ada ikan yang fresh. Jadi apa jadikan kita rasa training untuk come back to Penang lah sudah. Tu yang kita love Penang tu Firdaus kita tak suka kan. Too much to stay to love Penang tu compare to kalau negeri lain tu ada lagi favoritism kepada Penang lebih sikit. Walaupun I punya tempat lain di Perak tau. Okay. Itu adalah satu berita yang agak ni lah. Orang selalu tanya saya, Mencen nak duduk kat mana? Nak duduk KL ke? Nak duduk Perak ke? Nak duduk Penang? Saya tu semua tempat saya nak duduk. Tapi my family here in KL. So saya pun tak tahulah. Tapi saya punya tempat satu anugerah, satu hadiah daripada kerajaan Malaysia kepada saya ialah saya diberikan sejumlah peruntukan untuk membangunkan kampung kelahiran saya di bawah projek apa nama ni Santuni Madani dan juga Sejati Madani. So di sini banyak perkara-perkara yang telah kita buat untuk menaik taraf kampung tersebut. Ditambah pula dengan sokongan penuh daripada rakan-rakan pengarah di Politeknik dan juga College Community yang membantu dari segi kepakaran mereka dalam aspek TVET. Kalau kita tengok di kampung angkat Madani saya tu, kita ada saya buat projek satu ialah menaik taraf surau. Dan surau itu bukan sahaja surau, tetapi surau yang dibantu, disokong oleh teknologi terkini iaitu IoT. Katakanlah boleh tekan switch 1111. Dia ada kita menggunakan satu teknologi terkini IoT. Ada satu skrin sebesar handphone ni dilekatkan kat dinding, boleh pakai handphone ni di dinding surau untuk onkan switch lampu dan sebagainya. Dan kita juga boleh menggunakan handphone dia. Duduk kat rumah nanti di surau kan handphone lampu ni nyala dan handphone ni juga boleh monitor apa yang berlaku dalam surau tersebut. Surau tu kita kenal sebagai smart surau sebab menggunakan teknologi tu. Begitu juga saya juga untuk melaksanakan projek naik taraf dewan di sekolah yang saya belajar. Dan juga ada beberapa projek lain lah yang membantu mengikatkan fizikal kampung akad Madani tersebut. Itu saya fikir sebagai satu hadiah daripada kerajaan Malaysia di atas perkhidmatan saya selama lebih 34 tahun sebagai pejabat awam. Dan seperti itu sangat membanggakan. Kalau pengurusi nak sebut bersara dengan bergaya pun, that's one of my project. Sebab saya ada lagi future plan for that kampung untuk membangunkan kampung tu sebagai one of the attraction airport area atau kawasan yang boleh dimanfaatkan bukan sahaja oleh penduduk kampung tetapi juga warga pendidik daripada agensi Tibet dan mana-mana agensi yang nak menggunakan.
kampung tersebut sebagai pusat latihan, pusat kemancuran, pusat pembangunan desa ataupun sekarang ni new istilah disebut sebagai satu sandbox for politisi dalam Malaysia. Alhamdulillah ya. Salah satu projek yang sangat baik dan menunjukkan TVET dan juga dengan penempatan kampung itu tidak dapat dipisahkan bila mana ada smart pergi surau dan juga menjadikan kampung tu tidak, orang kata tidak lekang ataupun masih lagi dipenuhi dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini. Itu kan saya nak tanya berkaitan dengan tempat menarik mancing tu. Kan? Boleh kot sikit Doktor beritahulah, kan kongsikan orang kata perkara yang agak unik ni kan. Sebab tadi dalam forum tadi Datin sedia maklumkan pada kita yang mana ia merupakan salah satu terapi emosi lah kan. Jadi dekat mana tu yang main Saya seketua pengarah ni apabila saya pergi ke tempat tu, orang dia tak faham, our soul, jiwa kita orang tak faham. Dia ingat kita memancing, memancing yang suka-suka. Dia treat saya tu as pemancing pelancong. So dia bawa pergi tempat cantik yang tak ada ikan, so kita memancing lah kat situ. Dapatlah ikan besar-besar ni. That's not my favorite, my hobby actually, not that kind of fishing. Saya punya ialah pergi biar tempat tu kata wow sikit lah. So kalau sepas kampung saya di Kapining, pasal pulau tu kita tahu tempat yang boleh kita pergi, ada pulau-pulau yang menarik, area terbang, area yang lepas. Tu few places yang selalu saya pergi. Dan saya memancing ni bukan saya pergi 3-4 hari pergi mancing, tak. Biasa pintu saya tu macam nelayan, pergi pagi balik tengah hari, pergi 3-4 jam balik. Kita punya hobi untuk orang kata sekarang ni term ni lah healing lah. Di stress tanya apa orang. Macam kita apa yang kita buat tu, bila tu kita passion sesuai dengan jiwa kita, so stress tu akan hilang. Bukan sebagai pemancing pelancong. Dia bawa banyak tempat saya pergi. Saya pergi Sabah, saya pergi Perlis, saya pergi Pahang. Bawa tempat pemancing as a pelancong. It's not right lah for me. For orang lain maybe okay, tapi saya tak betul. Ini yang boleh saya. Okay, Penang ni adalah few pox yang kita boleh dapatkan tempat untuk release our tensions lah. Kalau tak pergi tu orang kata tak pergi, no, it's not. I can buat adjustment my time semasa bekerja, semasa lapang, semasa dengan family dan sebagainya. Ini saya rasa satu yang seru baik untuk saya dan untuk keluarga saya. So saya harap orang lain pun boleh lah. Walaupun you minat sesuatu benda, time you dengan family, time dengan keluarga, time kita dengan Allah tu kena pandai-pandai bagi. Orang kita rasa selesa. InsyaAllah saya yakin dan percaya kita ada dalam keadaan penuh keberkatan macam 3K yang ketiga. Saya suka berulang-ulang kali menyebut saya punya falsafah, saya punya mantra, graduan berkualiti amanah kami, pensyaraf pimpinan izah kami, polisisi wadah kami, pemacu destinasi Malaysia Madani. Itu mantra yang saya tinggalkan untuk warga Politeknik dan Kolej Guru. sedap. Alhamdulillah kan. Daripada kisah mancing tu sampailah kita dapat pancingkan keberkatan tu. Itulah yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Baiklah, akhir kata daripada Datuk, pesanan kepada semua penonton yang berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Apakah yang pesanan yang ingin Datuk titipkan kepada warga polisisi dia yang terdiri di kalangan pelajar dan juga kaki tangannya sebagai antara? Satu ialah bekerjalah dengan penuh tulus dan ikhlas. Waktu bekerja, anggaplah bekerja sebagai suatu ibadah. Kerana masa kita tidak banyak, waktu bekerja tu seelok-eloknya setiap hari sewaktu sampai dekat tempat kerja ataupun sebelum nak ke tempat kerja tu, niatkan. Kerja tu ialah kerana Allah Ta'ala. Kalau niat kita betul, kita akan melaksanakan kerja tu dengan baik insyaAllah. Yang kedua, sentiasalah berdoa supaya kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu dengan baik dan cemerlang. Buat kerja kerana Allah, mencari rezeki yang halal, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu saja pesanan saya kepada karakter. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Dato' atas perkongsian yang sangat bernilai dan juga santai pada hari ini. Walaupun kita santai tapi masih lagi mendapat intipati yang sangat padu dan juga menarik pada hari ini. Dan kita dapat lihat bersara dengan bergaya bukan sekadar meninggalkan pejabat ataupun jawatan tapi meninggalkan satu legasi. Di mana Dato' sendiri meninggalkan legasi kepada kita, mantra sebentar tadi itu sangat besar dia punya makna dia, ertinya dan nilai yang Datuk tinggalkan kepada kita, pengalaman dan juga inspirasi yang akan terus hidup ya dalam diri mereka yang pernah bersama-sama dengan Datuk pada hari ini. Dan akhir sekali bagi pihak semua penonton saya ucapkan terima kasih, selamat bersara kepada Datuk dan semoga persaraan ini menjadi pintu kepada cintanya kepada gaya hidup yang baharu yang lebih indah bersama dengan keluarga tercinta dan juga semoga diberikan kesihatan yang baik serta keberkatan yang melimpah dan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sekadar itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.